Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya yakin dalam LDP kali ini tuan-tuan semua telah pun didedahkan dengan audit finding yang telah pun kita lalui beberapa hari yang lepas. Yang pertama, kelemahan-kelemahan yang kita temui sebelum audit berlaku, dan yang kedua, gap tu bagaimana kita telah mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Apabila kita telah mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita temui, kita jadikan amalan. Kita dah isikan gap tu, kita jadikan amalan supaya kelemahan yang kita telah tangani itu ditangani, diamalkan, dan saya pasti jika amalan itu kita dapat teruskan, dah tentu gap ataupun kelemahan yang kita temui tak akan berlaku lagi jika kita amalkannya. Dalam arti kata lain, kalau kelemahan, kalau gap yang telah pun kita temui itu kita atasi, dan cara kita atasi itu kita amalkan dia sepanjang masa, dah pasti perkhidmatan kita akan menjadi perkhidmatan yang terbaik, yang cemerlang seperti mana yang kita kehendaki. Pastikan kelemahan yang telah pun kita kena pasti dan kita baiki itu, apa yang kita baiki itu kita amalkan. Apabila kita amalkan, dah tentulah pemantauan kita akan lebih mantap, cara kerja kita akan lebih mantap. Malah kesemua orang dalam SSD apabila mengawal aset TNB, corak kerja, pemantauan, maka kita tidak akan lagi rasa ragu-ragu, rasa takut gundah gulana apabila kita menghadapi audit. Ambil pengajaran yang lepas, untuk menghadapi audit kita terpaksa bekerja keras untuk pastikan kita cari apa kelemahan dan kita tangani kelemahan, kita baiki kelemahan-kelemahan itu. Dan saranan saya, kelemahan yang telah kita temui itu dan bagaimana kita membaiki kelemahan itu, kita jadikan amalan. Jadikan amalan, jadikan pemantauan kita mantap, jadikan tata cara kerja kita mantap, dan jadikan keseluruhan kita dekat sini mantap. Maka apabila kita semua mantap, perkhidmatan kita akan jadi lebih cemerlang dan kita tidak akan takut menghadapi audit pada bila-bila masa. Datanglah audit tergempar ke, audit apa ke, sebab kita tahu cara kerja kita, pemantauan kita, cara kerja kita mantap. Ya, jadikan pengajaran apa juga yang telah pun kita buat untuk menghadapi audit yang lepas sebagai penambahbaikan, dan kita amalkan supaya perkhidmatan kita akan terus kekal cemerlang. Terima kasih.